Krim eczema gagal untuk memulihkan masalah eczema. Siapa pernah ada pengalaman ni? Pakai krim, hari ni cuba, tak jadi. Gunalah seminggu, tak jadi juga. Sebulan, tak jadi. Tukar krim lain. Jenama lain. Orang syorkan ni, kita try juga. Nak try. Tapi tak jadi. Kali pertama, kali kedua, jadi. Lepas tu datang balik. Guna balik. Tu datang balik. Dia, proses dia, kitaran dia macam tu je. Takkan kita tak fikir ke? Takkan aku nak ngadap krim ni setahun lagi, 2 tahun, 10 tahun, semua hidup. Kenapa selalu krim menjadikan eczema ni trigger balik? Boleh katakan krim ni gagal lah, tak berjaya untuk pulihkan eczema. Kenapa? Okay, kena ingat, krim ni cuma tutup simptom. Okay, krim cuma tutup simptom. Kalau kita gatal, dia mengurangkan rasa gatal. So kita tak garu. Bila tak garu, dia tak adalah rosak sebab kita tak garu. Tapi dia membantu tak untuk pastikan tak bulang? Krim ni membantu tak untuk pastikan kulit yang rosak tu boleh pulih? Tak. Sebab tu gantung kepada krim, dia tak akan jadi solusi mutamat. So apa kena buat? Apa kena buat? Solusi ni apa? Solusi dia untuk pastikan dia tak gatal balik, cek balik apa yang buat dia gatal. Apa yang buat dia gatal? Kena cek pemakanan. So cek balik apa yang kita makan pagi ni, kita makan petang tadi, makan waktu malam, apa yang menyebabkan dia gatal. Kalau tak tahu, dalam buku ni saya sebut beberapa makanan. Contoh saya sebut Milo, antaranya minuman yang boleh trigger gatal. Air gas, kalau makanan roti, Coco Crunch, kek, mi, ini antara sebab kenapa dia boleh gatal. So saya dalam ni, saya dah rumuskan apa makanan yang boleh menyebabkan gatal tu datang balik. Termasuklah faktor luar. Faktor luar tu habuk ke, hama ke, stres ke, dia faktor luar yang bukan asas dia. Yang asas dia pemakanan. So betulkan balik apa yang kita makan setiap hari, tu pastikan tak trigger balik gatal. Itu kena buat. Itu pertama. So pertama, kena pantang apa yang buatkan benda tu trigger. Pantang makan, okay? Yang kedua, makanan nutrisi. So, makan nutrisi ni, makanan yang bantu kulit proses kulit tadi boleh sembuh. Apa dia? Cuba fikir balik. Roti tu boleh tak menyembuhkan masalah eczema? Makan kek boleh tak menyembuhkan eczema? Kalau rasa tak boleh, belajar untuk stop. Apa kena buat? Cari makanan yang boleh jadikan eczema ni tak berulang dan kulit yang rosak tadi boleh sembuh. Apa dia? Protein lah. So protein tu antaranya saya sebut telur, ayam, daging. Ni kena ambil. Ini akan bantu untuk proses untuk bina balik sel-sel baru. Cumanya dia ada isu lah. Bila nak ambil makanan macam ni, dia mungkin boleh jadi trigger juga. Sebabnya pemilihan bahan dia. Disebabkan oleh cara masak dia. Boleh trigger. So apa saya buat? Saya formulakan dalam buku ni tentang resipi dia. Dari sudut bahan dia, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dari sudut dia punya, kalau bahan mentah tu sendiri, macam mana pilih yang tak trigger? Boleh ke ambil yang frozen? Boleh ke ambil yang kering? Ambil yang peram? Boleh ke? Itu persoalan yang saya jawab dalam ni. Pastikan kalau kita ambil makanan ni tak trigger, insyaAllah. So kita makan, kita dah ada dah apa benda yang kita patut elakkan supaya masalah gatal kita tak datang. Kemudian kita dah ada solusi untuk pastikan sel baru tumbuh. Saya dah sediakan dalam buku ni. So siapa nak dapat panduan yang lengkap macam nak pastikan eczema ni tak berulang lagi, ini jawapan dia. So dapatkan buku ni, okay, di beg kuning ataupun di link di bawah.